Semua kena sembah aku. Korang semua adalah hamba aku. Aku sekarang Tuhan di bawah Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Apa dia buat ni? Wish, ni kompon sesat ni. Wish, ni nama dia orang kufur ni. Orang munafik ni. Wish, kita kena report ke kampung ni. Asal kena report ustaz ni. Jadi ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tok. Oh, Tok. Waalaikumsalam. Kamu nak apa ni? Malam-malam panggil saya ni. Saya pun nak tidur ni. Kenapa dengan kamu ni? Tok, saya nak buat aduan, Tok. Tok kenal tak Samad? Samad? Oh, kenal. Kenapa? Dia cakap dia dah jadi Tuhan bawah Allah. Lepas tu pengikut dia, semua sembah dia. Semua tahlil depan dia. Astagfirullahalazim. Mari kita bagi tahu Tok Adi dengan Ustaz. Jom. Kita ni bukan apa. Takut surau kita ni. Takut berlaku kecurian lah. Jadi saya minta Tok Imam. Minta tolong siap untuk uruskanlah surau-surau kita ni. Baiklah, insyaAllah Tok. Saya akan uruskan dengan Tok Siap termasuk Tok Bilal untuk membuat rakaman CCTV dan juga untuk buat pagar. Tapi kita buat CCTV je lah. Tak kena buat pagar. Jadi kan tak suka. Kamu ni pandai pula melawak. Assalamualaikum, Tok Adi, Tok Imam. Saya ni ketua kampung. Ada buat aduan ni. Kenapa Yunus? Dari tadi macam kelang kabut di badan. Kenapa ni? Ada masalah ke? Tak. Tadi Samad Yunus ni bagi tahu kat saya ada orang kampung yang bernama Samad. Dia orang sesat rupanya. Dia cakap dia Tuhan bawah Allah. Ramai pengikut dia tahlil depan dia. Astagfirullahalazim. Tok Imam, mari kita tangkap mereka dan buat report polis. Baik tu. Oi, Samad, apa kau buat ni? Ni, kau punya kerja ni, kau pergi kelas sekarang. Apa korang buat ni? Semua lari. Selamat. Samad. Oi Samad, kau keluar sekarang dari rumah ni. Sebab aku bakar dan hancurkan pintu rumah kau. Aku nak tanya kau. Sejak bila kau buat benda-benda macam ni lah? Kau tahu tak benda tu sesat? Lagi satu, kau buat tu adalah munafik. Diamlah korang. Aku dah tak suka Tuhan korang yang satu tu. Jadi akulah Tuhan kedua korang tu. Ramai pengikut aku duk tahlil depan aku. Korang ni, kalau korang nak dapat duit sangat, pasal minta dekat Tuhan korang tu, tak kata dapat punya. Samad, keluar Samad. Hari pembalasan kamu pun hampir tiba Samad. Hei, kau semua berampus dari rumah aku ni. Aku tak dengar apa korang cakap. Samad, keluar cepat. Kamu tak boleh lari dah. Kamu kena bertanggungjawab atas kesalahan kamu ni. Samad! Keluar kamu cakap! Tapi jadi ni. Samad, mana kau? Tu, dia dah lari ikut tingkap ni tu. Tak apalah. Biar dia. Pandai lah ini hidup. Baiklah, kita tidur dulu malam ni. Baru kita kejar dia esok. Hidup.